Masa lalu terbuka. Hayate dicipta dengan kuasa semua 12 malaikat. Dia dikasihi dan dilatih oleh Tae-san. Tetapi sebuah pengkhianatan berlaku dan Hayate terbunuh. Kembali ke sekarang, para malaikat berkumpul. Semua senyuman, tapi ada bayang keraguan. Malrok memberitahu bahawa Ogui telah terjaga dan Samin masih hidup. Mir, yang menyepi, kini dalam ancaman. Musuh bergerak pantas. Ogui sudah memperoleh satu batu jiwa, Soulstone. Samin tahu di mana baki batu-batu itu tersembunyi. Dengan kuasa itu, Dragon Soul boleh diaktifkan semula. Wen Seung mengesan jejak, tapi lorongnya sempit, musuh menanti. Untuk menjerat mereka, Samin menyerang manusia yang dijaga oleh malaikat. Jeom Sun dan Man Bok menjadi mangsa. Para malaikat meluru, tetapi terlambat. Mal Suk dan Duni tewas dalam sekejap. Malam menjelang, Tae-san bersumpah akan lindungi Malrok dan yang lain. Mir pula menahan ketakutan tersembunyi, visi malaikat mati masih menghantuinya. Musuh semakin dekat dan peperangan sebenar belum bermula.